nak ajak diorang berbuka lah. Okey, jom. Weh, korang, jom pergi berbuka, jom. Jom, Ain. On sangat. Nak berbuka kat mana, weh? Sen. Okey, bagi aku fikir kejap tempat mana yang best nak berbuka. Aku tak kisah. Aku ikut korang. Apa kata kita berbuka dekat Putrajaya yang piknik tu kan? Aku okey je. Boleh? Nanti aku tanya parents aku dulu, okey? Aku pun ada curfew, kena balik sebelum pukul 4. Okey korang, apa kata next week? Okey tak korang? Tapi aku kena tanya boyfriend aku dulu tau. Okey, boleh. Nanti apa-apa aku update dekat group, okey? Okay, nice. See you guys next week. Tak sabarnya. Okey, betulkan dulu kejap. Okey, dan siap. Korang, aku dah siap tau. Jomlah aku pick up korang, okey? Weh, Ain, sorry tau. Aku rasa aku tak boleh nak join lah. Boyfriend aku tak bagi aku. Nanti dia kata merajuk sebulan. Okey, saya. Okay. Syafiqah tak jadi? Lah weh, sama. Sorry tau. Aku tak dapat lah nak join. Tak larat, aku macam tak sihat sangat lah hari ni. Sorry. Sen, tak jadi? Okey lah korang. It's okay, tak apa. Hello? Weh, jadi tak berbuka? Jadilah. Takkan tak jadi? Bagus. Nanti ambil aku Okay, bye. Okay, bye. Kenapalah Aina dengan Syafiqah suka buat macam ni? Sukalah seminit cancel. Tantah, diorang keluar tanpa aku. Tak apalah, nak buat macam mana? Dah orang tak nak berbuka dengan kita. Tak apalah, kau kuatkan Ain. Diorang ke yang message ni? Weh korang, jom pergi berbuka. Same round, same